الصلاة ويؤتوا الزكاة وأخرجت الأرض أثقالها إن ربهم بهم يومئذ خبير وما أدريك ما القارعة لترون الجحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة لإلاف قريش قل هو الله أحد الله الصمد إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون Hadirin dan hadirat, kedua-dua penerima yang diraihkan ini sangat istimewa kepada FQC. Untuk makluman hadirin, inilah kali pertama dalam hidup mereka berdua berjaya khatam Al-Quran. Ini adalah satu pencapaian yang sungguh menginspirasikan. Ini adalah dua beradik yang bukan sahaja disatukan oleh ikatan darah, tetapi juga diikat oleh cinta yang mendalam terhadap Al-Quran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Selamat hari Jumaat. Selamat datang malam ni dengan kelas syurga. Kelas tadabbur Al-Quran. Kelas tadabbur buku Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Okey, silakan Haji Azizah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkat agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. أوكي حاجة عزيزة Ya Syekh? كلاو رجا ماليشيا هنتار مسج حاجة عزيزة Mhm. كي بوان حجة عزيزة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكو رجا ماليشيا سلطان Okay. إبراهيم بلا 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 رسا Okay. أطا Happy? رسا Terkejut? جنبيرة Mhm. سو هابي دان لتاء دلام فريم بتولتا والله يعني من تما أف أداسة أورانج أوكي لوك أداسة أورانج buat itu gambar. Saya letak dalam Frame. frame. Saya letak dalam frame. I'm so happy. Kalau dia bagi saya RM1 juta, saya tak happy. Tapi saya happy saya rasa dia ada respect. Mhm. So maksudkan raja dunia atau kalau guru besar atau bagi kami message, kita rasa gembira. Mhm. Bayangkan kalau Rasulullah SAW tulis ke Buan Hajjah Azizah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hajjah Azizah guru besar. Allah Rasa Akbar. gembira Rasulullah. Mhm. Tapi bayangkan kalau ada message daripada Allah. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. So kita rasa gembira. Silakan Hajjah Azizah. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها حمزة من الطيبة نعم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? sudah terkunci. Na'udzu billah min dhalik. Ya Tuhan kami, bukalah hati kami. Open our heart ya Rabbal Alamin dengan rahmah, dengan hikmah, dengan maghfirah. Apabila umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5-6 tahun, 5-6 tahun ibu dia sudah meninggal. Tapi apabila umur Rasulullah 5 tahun, Rasulullah duduk di mana? Di kampung Halimatus Sa'diyah, betul tak? Mhm. So apabila Rasulullah SAW main-main dengan abang dia, sebab Halimatus Sa'diyah ada anak, betul tak? Mhm. So Rasulullah ada abang susu, ada Abang kakak susu Syaima, kakak Mhm. susu Rasulullah Syaima, ibu susu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. You know Hajjah Azizah? Ya Syekh? Ada satu hari apabila Rasulullah SAW masuk Makkah, Halimatus Sa'diyah datang Makkah. Rasulullah sibuk dengan orang-orang baru masuk Islam, buka Makkah, banyak kampung datang untuk jumpa Rasulullah. Idza jaa nasrullahi wal fath, betul tak? So ada seorang perempuan sudah tua, nama dia Halimatus Sa'diyah, umur dia mungkin 75 macam tu, 80. So Rasulullah sibuk dengan orang-orang yang VIP, okay? Waalaikumsalam, selamat datang, ahlan wa sahlan, alhamdulillah, khabar baik.
Tapi Rasulullah tiba-tiba dia tengok seorang perempuan atas tongkat, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, siapa ini perempuan? Mereka kata, ya Rasulullah, ini Halimatus Sa'diyah. So Rasulullah SAW rasa macam elektrik di badan dia. Allahu Akbar, dia tinggalkan semua manusia dan pergilah Halimatus Sa'diyah dan kepala dia Herhan, kepala dia sahabat-sahabat Rasulullah. Tahu Rasulullah tak boleh touch perempuan. Ibu Rasulullah sudah meninggal. Siapa ini perempuan? So, Rasulullah SAW tinggalkan semua manusia dan dia kata, Halimatus Sa'diyah masih ada? Halimatus Sa'diyah masih ada? Sebab Halimatus Sa'diyah pertama orang beriman ini Rasulullah. Apabila umur Rasulullah 1 tahun. Subhanallah, ini Halimatus Sa'diyah orang penuh barakah. Rasulullah duduk di rumah Halimatus Sa'diyah. Rasulullah minum susu Halimatus Sa'diyah. Rasulullah makan di rumah Halimatus Sa'diyah. Apabila Halimatus Sa'diyah datang Makkah Al-Mukarramah, Halimatus Sa'diyah naik keldai. Keldai sudah tua. Kawan-kawan Halimatus Sa'diyah kata, Halimah, cepat, cepat. Tapi apabila dia bawa Rasulullah SAW, ini keldai jalan-jalan macam muda. Jalan cepat. Halimatus Sa'diyah. What's happened? Keldai balik muda lagi. Kalau kambing Halimatus Sa'diyah nak makan, semua ikut kambing Halimatus Sa'diyah sebab ada barakah Rasulullah. So, apabila umur Rasulullah 5 tahun, ada 2 malaikat turun. Basuh, bersih jantung Rasulullah SAW. Abang Rasulullah, abang susu Rasulullah tengok 2 orang, 2 malaikat turun. Ada riwayat Jibril dan Mikail. Basuh hati Rasulullah SAW. So, ini abang susu balik rumah. Ibu. Ada 2 orang terbelah dada abang saya, abang susu. Halimah takut. Dia jalan-jalan, dia jumpa Rasulullah SAW 5 tahun. Dia kata, anakku, what's happened? Rasulullah bersabda, ada 2 orang turun, ambil hatiku, bersih, balik lagi. So Halimah balik Makkah. Dia takut kalau ini syaitan atau apa-apa. Balik Makkah cepat. Dia kata Aminah, please ambil anakmu. Please ambil. Aminah kata, kenapa? Apa masalah? Masalah, ada 2 orang turun dari langit, terbelah dada, ambil hati. Halimah senyum. Dia kata, don't worry. Ini anak barakah. Saya dengar malaikat, dia kata, wahai Aminah, ini anak Nabi akhir zaman. Ada riwayah, hadir majlis maulid Maryam, Asia, Mashitah. So, Ibu Halimah bukan ibu biasa. Ibu susu Rasulullah SAW. So, Rasulullah tanya Halimah, apa khabar? Buat apa? Duduk di mana? Perlu apa? So, Rasulullah
rasa ibu hidup lagi. Sebab orang hidup tanpa ibu hidup susah. Very difficult life. Sebab nobody believe you macam ibu. Nobody believe you like your mother. No. Semua manusia tipu. Kecuali melainkan ibu bapa. So, hati Rasulullah SAW bersih. Yasin, hati Al-Quran, qalbul Quran. So, tiap-tiap orang nak bersih hati, bacalah surah Yasin. Tiap-tiap hari Jumaat kita mesti baca surah Yasin. Tiap-tiap malam surah Al-Waqi'ah. Dan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Tiap-tiap hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Semua baca hari ini surah Al-Kahfi. Saya baca di rumah Naji surah Al-Kahfi. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu susu Rasulullah SAW Halimah. Wama adraka ma Halimah. Apabila Halimatus Sa'diyah datang Makkah Al-Mukarramah, cari anak susu. Sebab tradisional di Arab country, tradisional, mereka letak anak lelaki, anak perempuan dengan di kampung. Sebab ada beza antara anak macam Shah Alam dan anak kampung. Anak Kuala Lumpur dan anak kampung. Anak kampung, anak kuat, sihat, betul tak? Betul. Tapi anak Kuala Lumpur, anak manja, betul tak? Kalau hujan lepas tak boleh keluar. Tapi kampung, orang kampung jalan tanpa kasut. Betul tak? Jalan tak ada masalah. Tanpa baju, tanpa kasut, jalan. Anak kampung. So, Halimatus Sa'diyah cari anak susu. So, tiap-tiap ibu ada anak lelaki, dia tunggu ibu susu datang. So, semua ibu susu apabila mereka datang, tanya ada ayah tak? Ada ayah boleh ambil, tak ada ayah, anak yatim, tak boleh terima. Sebab ibu tak ada duit bayar, betul tak? Siapa bayar? Ayah? Biasa ayah bayar. Ibu tak ada duit. So Halimatus Sa'diyah kata boleh ambil anakku barakah. Tak, minta maaf, tak ada ayah tak boleh ambil. Sebab ibu bayar tapi kurang. Tapi ayah bayar banyak. So Halimatus Sa'diyah pertama kali tanya. Macam biasa, ada ayah, tak ada ayah. Okey, minta maaf. Tapi Halimatus Sa'diyah dia tak tahu ini orang barakah di dunia dan akhirat. So Halimatus Sa'diyah cari kanan kiri. Tapi Allah pilih Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah tak jumpa anak lelaki. Suami dia kata apa? Wahai Halimah, ambillah ini anak yatim. Tak apa, walaupun kurang duit, tak apa, dia boleh share dengan anak lelaki kamu. Dengan lelaki kamu. Boleh share. Tapi Halimah cari anak lelaki ayah kaya. Tapi tak jumpa. So semua ibu susu ada anak tambah Halimatus Sa'diyah. Kecuali Halimatus Sa'diyah. Melainkan Halimatus Sa'diyah. So Halimatus Sa'diyah tak nak balik kosong. So akhir kali dia boleh terima Rasulullah. Tapi Halimatus Sa'diyah dia tak tahu. Dia jaga Nabi akhir zaman. Dia tak tahu dia bawa barakah dunia dan akhirat. Dia tak tahu dia bawa rizki mudah-mudahan di dunia dan akhirat. Dia tak tahu dia bawa barakah orang dengan nama Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Dia tanya, ini anak yatim, siapa nama? Aminah kata Muhammad. Ada orang manggil saya bagi nama Muhammad. Okey, dia bawa. Balik kampung, ada barakah, ada rezeki. Mudah-mudahan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada riwayah, Haji Aziza, Ini sih. kalau Rasulullah menangis, dia main apa? Dia main dengan bulan. Bulan jalan kanan kiri. So Rasulullah letak jari macam tu. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. So darah Rasulullah seperti darah Halimatus Sa'diyah. Betul tak? Bagi susu. Bagi susu. So badan Rasulullah seperti badan Halimatus Sa'diyah. So Allah Subhanahu wa taala pilih Halimatus Sa'diyah untuk bagi Rasulullah SAW makan. Okey, boleh kita buka surah Yasin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Naam. Nak baca daripada awal Syekh? Okey, pada awal. Naam. Okey. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan Dari yang Rasul. Naam. Ala. yang berada di atas jalan yang lurus. Yang lurus. No kanan, no kiri. Yang lurus. Siratal mustaqim. Naam. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Naam. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, kerana itu mereka lalai. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, kerana itu mereka tertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama saja bagi mereka apakah Sama sahaja. Dan sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Okey, Haji Aziza. Ya Syekh. Ini ayat akhir, ayat turun di Makkah. Okey, ini muka surat akhir ayat turun di Makkah. Pertama surah turun di Al-Madinah. Surah Al-Baqarah. Okey, surah Al-Baqarah ada ayat 6. Boleh baca ayat 6? Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Look at. Sama sahaja. Okey. Dengan Yasin ayat 10. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ayat surah Yasin 10 dan ayat 16 sama-sama. Naam. Ulang lagi. Sesungguhnya orang kafir sama sahaja. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau wahai Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Naam. Kenapa? Terus Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Mata hati. Penglihatan mereka telah tertutup. Haji Aziza, please ulang lagi. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Hati sahaja atau mata hati?
Hati. Hati. Minta Uh-uh. maaf, ada orang lain ada tafsir? Ada orang lain sudah buka tafsir? Ada tafsir lain? Di tafsir saya di sini kata mata hati. Oh. Sekejap saya tengok yang lain. Ada orang lain buka tafsir? Ada orang lain tafsir boleh baca? Sekejap. Okey, ayat Assalamualaikum. 6. Sesungguhnya orang kafir yang tidak akan beriman Ayat berapa? Surah berapa? Ayat berapa? Enam. Surah 6. yang Surah mengunci hati Al-Baqarah. ayat 7, ayat 7. Surah ayat 6 ya. Ayat 7. Agar Enam. engkau memberi 7. agar engkau memberi peringatan kepada sesuatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Kerana itu mereka lalai. Okey, Sambung. tak ada mata hati. Tak ada. Saya punya ni pun sama je. Hati saja, tak ada Saya mata punya hati. ada, Cik. Saya punya ada. Siapa ada bunyi? Bunyi ada mata Saya. hati. Saya. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka. Mata hati. Hmm. Okey, apa beza antara mata biasa dan mata hati? Okey. Mhm. Apa beza antara mata biasa dan mata hati? Mata untuk melihat. Okey. Sebab ada riwayah hati ada mata. Hati ada mata. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata dia boleh tidur tapi hati tak boleh tidur. Hati Rasulullah tak boleh tidur. Yani macam Rasulullah tidur macam tu. Sekarang saya tidur tapi mata tidur sahaja. Tapi bila tidur, apabila kita deep tidur, apabila hati tidur. Betul tak? So kadang-kadang kita boleh jumpa orang menantu, hati dia tidur. Tapi buka dia masih buka. Betul tak? So hati ada mata. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallahu ala qulubihim maksudkan mata hati. Mata hati. So kenapa tak ada hidayah? Sebab mata hati tutup. Mata hati tutup. So mata hati bahaya. Sebab minta maaf. Siapa jatuh cinta? Hati. Betul tak? Hati. Bukan mata. Mata tengok. Tapi mata hantar message untuk berfikir. Kalau hati terima, boleh. Kalau hati tak terima, tak boleh. Tak boleh jatuh cinta. Betul tak? Walaupun so beautiful, walaupun it's okay, tapi hati tutup. Subhanallah. Hati tutup. Mata hati tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Okay, boleh buka surah Yasin? Sorry. Okay. Lagi? Ayat 10, Syekh? Bukan. Ayat 11. No. Okay. Just I want to compare between surah Yasin dan surah Al-Baqarah. Look at. Boleh buka muka surat 444. Okay, sudah Syekh, ayat berapa? Ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Terus. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka
sehingga mereka mata mereka. Mhm. Okey, boleh ayat 9 surah Yasin Surah Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat ataupun dinding, dan di belakang mereka juga dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tutup tidak mata. dapat melihat. So subhanallah. Mhm. Mata Haj Azizah, Ya, Syekh. mata seperti ini kamera. Saya tutup. Buka. Tutup. Buka. Betul? So, kami kadang-kadang seperti iPhone. Betul tak? Kita record video. Mata record video. Tapi record di mana? Di memori di kepala. Betul tak? Mhm. Haj Azizah, do you remember apabila ayahku sudah meninggal? Do you remember apabila ayahku sudah meninggal? Ingat Syekh. Still remember. Still ada video dalam. Semua menangis. Siapa call you, panggil kamu bertama orang. So, subhanallah, ini phone seperti mata. Boleh ambil gambar, boleh ambil video, boleh record, boleh dengar, boleh cakap. Betul tak? Ini phone boleh cakap. Saya hantar voice message. Tuan Haji Aziz, Assalamualaikum Haji Aziz, apa khabar? Boleh cakap. Boleh. Tapi kalau bateri habis, ini phone tak boleh kamera, tak boleh tengok, tak boleh record. Betul tak? So ada orang kafir bateri habis. Atau bateri rosak. Ini hati ini bateri hati. So orang mukmin mesti charge ini bateri. Betul tak? Charge salah, siyam, puasa, infaq, khasya, khusyuk, menangis, takut daripada Allah. Badan kami seperti iPhone. Mesti charge. So tiap-tiap orang ada password, betul tak? Betul. Tiap-tiap orang subhanallah ada kunci. Ada password. Ada orang boleh masuk hati dengan duit. Bagi duit boleh masuk hati. Ada orang boleh, masa anak lelaki boleh bagi gula. Perempuan sweet word. Sayang, apa khabar? Khabar baik. I love you, macam tu. So tiap-tiap orang ada apa? Ada kunci. So Rasulullah SAW, so tiap-tiap orang mesti ada mini kunci. Betul tak? Kalau ini kunci tak boleh buka, guna kunci lain. Ini orang berdakwah. Kita tak boleh buka pintu direct, no. Ini pintu ada small kunci, boleh buka. Boleh masuk. Tapi kalau saya nak masuk direct, tak boleh. Innama tunziru. Ayat 11. Innama tunziru. Silakan. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauh Mahfuz. Ini ayat so bahaya. Kalau kita tadabbur malam ni, itu ayat sahaja cukup. Ulang lagi Haji Aziz 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Okey, silakan. Ulang lagi.
Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Inna nahnu nuhyil mauta, dan kami Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas tulis, dan kita tulis. ونكتب ما قدموا وآثارهم. Ulang lagi Haji Azizah. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. So hari kiamat tiap-tiap orang ada buku. Pahala berdosa. Pahala berdosa. Okey, boleh buka surah Al-Haqqah, Haji Azizah. Surah Muka surat 5, 6, 7. Sembilan belas. Ayat 19. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Terus. Sesungguhnya aku yakin bahawa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredai, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat kerana amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ini orang mukmin, rasa gembira. Allah ganti berdosa pahala. Berdosa pahala. Tapi ataupun Dan ada pun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Okey, line tak ada Okey. putus. Okey, terus. Ayat 35. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Al-Quran benar-benar wahyu Allah. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Sambung. Sambung, Nam. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia iaitu Muhammad mengada-ngadakan sebahagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalang kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahawa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Sabih. Hajah Azizah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Syekh. Tak dengar ke? Okey, suara tak jelas. Suara Okey. tak jelas. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Boleh dengar I? Boleh. Okey. So, hari kiamat, tiap-tiap orang ada buku, ambil buku dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kiri. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Okey, Hajah Azizah boleh buka surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi, boleh buka surah Al-Kahfi? Boleh, Syekh. Boleh buka muka surat 299. Okey, sudah, Syekh. Okey. Ayat 49. Allahu Akbar. 49. Dan diletakkan Wa kitab wudi'al kitab. dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis di dalamnya. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Wa wajadu ma amilu hadiran. Naam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Okey, Dia adalah... cukup sampai situ. Okey. Sampai situ. Hajah Azizah boleh ulang lagi 49. Ini so important ayah. Dan kitab-kitab Dan amal juga. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dari Tuhanmu tidak menzalimi, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Syekh boleh dengar saya? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Yes, dengar. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Hari kiamat walaupun RM1, malaikat tulis. Ini orang makan RM1 haram. Makan 5 sen haram. Makan 30 sen haram. Na'udzubillah min dhalik. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بارك الله بكم حج عزيزة وأحسن إليكم. Please baca ini ayah tiap-tiap malam 5 kali dan tadabbur. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ada satu hari ada riwayah orang kafir, orang zalim ada banyak berdosa. So, Haji Azizah, Ya, Syekh. ini orang, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ambil ini orang ke neraka. So, ini orang, apabila dia jalan, dia buat apa? Dia tengok belakang. So Allah Subhanahu Wa Taala panggil dia, marilah, balik lagi. Allah Subhanahu Wa Taala tanya dia, kenapa tengok belakang? So dia kata, ya Tuhan kami, saya dengar orang-orang mukmin kata ada rahmati besar, ada rahmati Allah hebat. So dia kata, saya tunggu belakang, ada rahmati Allah tak? So Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, okey, ambillah hambaku masuk syurga. Ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu bikum wa ahsana ilaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi tak, Cik? taala wabarakatuh. Ada soalan tak? Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan sih kalau orang nak tanya? Ada satu soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu soalan Haji Jazakallah Ramli. khairan kathiran. Ada soalan tak? Kalau siapa nak tanya soalan? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji Alia. Saya nak tanya Syekh, yang tadi Syekh kata yang tadi toleh belakang tu kat mana Syekh? Masa Yaumil Mahsyar ke Syekh? Saya tak dengar. Yang Syekh Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. yang Syekh ajar tadi berkaitan dengan makhluk yang kata dia buat banyak salah kemudian dia toleh ke belakang. Itu di mana Syekh? Syekh dah tak ada dah? Ada. Masih ada lagi. Saya dengar, naam. Okey, Haji Alia, silakan. Syekh tak faham lagi tu, Kak Alia. Maksud saya, yang Syekh tadi baru terangkan pada kami, ada makhluk yang tadi dia toleh ke belakang. Waktu toleh ke belakang tu bila? Hari kiamat. Masa selepas hari kiamat di Yaumil Mahsyar ataupun semasa hari kiamat? Dan macam mana dia boleh masuk syurga? Apa sebab dia boleh masuk syurga? Okey. Ini orang, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ambillah ini orang masuk neraka. Okey? Ya. Faham? Okey. Apabila ini orang jalan, dia buat apa? Dia tengok belakang.
يعني macam مثلا di mahkamah kadang-kadang ada orang buat berdosa, betul tak? Ya. Salah satu. Saya tak tahu masalah di mana. Okey, minta maaf. Boleh semua tutup mic? Maksud saya Syekh, tadi Syekh kata orang ni berjalan, kemudian dia ditanya. Dia menoleh ke belakang, kemudian dia ditanya. Kemudian dia boleh masuk syurga. Adakah ini semasa dia meniti sirat? No. Sebab kenapa ini orang masuk syurga? Sebab ini orang dengar orang-orang mukmin kata ada rahmati Allah hebat. Ada rahmati Allah besar. Ada rahmati Allah banyak. So dia tengok belakang. Yani dia macam tanya, rahmati Allah di mana? So Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia masuk syurga sebab ini orang ada husnul zan dengan Allah. Oh. Ada husnul zan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham apa makna? Faham. So maknanya orang ada husnul zan dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala boleh ampun berdosa dia. Allahu Akbar. Naam. Ada lagi soalan? Maknanya yang perkara yang kecil kita buat tu pun walaupun kita buat jahat tapi kita masih berharap kasih Allah tu lah yang mungkin insya-Allah boleh membolehkan kita masuk ke syurga. Haji Aliyah. Ya saya Syekh. Ahli sihir zaman Fir'aun, orang-orang yang sahir zaman Fir'aun, Ya. mereka buat satu sajdah sahaja masuk syurga. Sebab mereka datang orang kafir. Mereka keluar orang mukmin bersujud. Ya. Kepada Tuhan Nabi Musa. Hari ini Fir'aun bunuh mereka. So mereka masuk syurga cepat. So kadang-kadang ada orang masuk syurga dengan satu sajdah sahaja. Beriman cukup. Ya. Nah, yani maksudkan kadang-kadang ada orang boleh masuk syurga, dia buat apa? Dia jumpa kucing sakit, lapar, bagi makan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini orang masuk syurga. Ya. InsyaAllah. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Syekh. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh. Sama-sama. Ahlan wa sahlan.